Setiap orang mempunyai cerita yang berbeza. Ada cerita yang bermula dengan sebuah impian, ada yang bermula dengan sebuah keluarga, dan ada juga yang penuh dengan jatuh bangun sebelum sampai ke tempat yang kita berada hari ini. Dan ini adalah cerita sedikit tentang diri saya. Nama saya Nur Amalina binti Khairul Anwar, tetapi boleh panggil saya Amalina. Saya dilahirkan di Hospital Jitra Kedah tetapi dibesarkan dan menetap di Perlis Indra Kayangan. Kalau nak tahu siapa saya pada hari ini, mungkin kita kenal dahulu insan-insan yang membentuk saya sejak kecil, iaitu keluarga saya. Dahulu, ayah saya bekerja sebagai pegawai eksekutif kanan di Fekra Lubuk Sireh, manakala ibu saya pula merupakan seorang guru bahasa Melayu dan asas sains komputer di Sekolah Menengah Rajapan Muda Tengku Fauziah. Menariknya, dahulu saya bersekolah bersama ibu saya sendiri dari tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Jadi boleh bayangkan bagaimana rasanya mempunyai seorang ibu dan seorang guru di sekolah sendiri. Tetapi ibu saya tak pernah mengajar kelas saya. Dalam keluarga pula, saya mempunyai 5 orang adik-beradik dan saya merupakan anak yang kelima, iaitu bongsu dalam keluarga. Saya mempunyai 3 orang abang yang sudah berkahwin dan seorang kakak yang belum berkahwin. Kakak saya hanya tua setahun daripada saya dan ramai juga yang cakap kami seperti kembar. Tapi saya rasakan tidak. Mungkin kerana personaliti kami agak berbeza, dia agak pemalu, malah saya pula lebih peramah. Jadi mungkin itulah yang membuatkan kami nampak berbeza walaupun hanya beza umur setahun. Sekarang pula saya sudah mempunyai 2 orang anak buah, iaitu Muhammad Nuh Arif dan Nur Hana Aisyah. Saya sangat sayangkan mereka dan inilah penyeri dalam keluarga saya. Baiklah, untuk keputusan SPM, saya mendapat 5A, 1B dan 2C. Alhamdulillah, untuk subjek Bahasa Melayu, saya mendapat grade A+. Malah sebelum peperiksaan SPM, saya juga sering menjadi mentor kepada rakan-rakan dalam subjek Bahasa Melayu dan Sejarah. Beralih kepada hobi pula, saya suka memasak, terutamanya makanan kegemaran saya iaitu tom yum. Bagi saya memasak ni bukan sahaja tentang menghasilkan suatu makanan, kadang-kadang masak ni jadi satu cara untuk kita luangkan masa dan nikmati apa yang saya suka, terutamanya kita luangkan masa bersama-sama dengan keluarga. Dan selain itu, pada setiap petang saya akan bermain dengan anak buah kesayangan saya yang comel ini iaitu Hana. Alang-alang ada masa lapang untuk bermain, saya juga dapat brisk walk di samping tu. Seterusnya, kalau bercakap tentang kepakaran dan penglibatan saya di sekolah, saya memang agak aktif dalam aktiviti kepimpinan. Pada peringkat sekolah rendah, saya pernah memegang jawatan sebagai pengawas sekolah dan apabila masuk ke sekolah menengah pula, saya sekali lagi diberi kepercayaan untuk menjadi seorang pengawas sekolah. Ini pula ialah antara kawan-kawan saya semasa sekolah menengah dan semasa di sekolah menengah saya juga agak aktif untuk menjadi fasilitator. Mungkin kerana saya seorang yang mudah bergaul dengan orang lain, kerana saya suka berkomunikasi, berinteraksi dan bekerjasama dengan orang lain. Sebab daripada pengalaman-pengalaman inilah saya belajar untuk menjadi seorang yang lebih yakin dan selesa apabila berhadapan dengan orang ramai. Akhirnya, kita sampai ke bahagian yang paling penting iaitu cita-cita Amalina. Sebenarnya, sejak berada di sekolah rendah lagi, apabila orang bertanya kepada saya, Amalina nanti besar nak jadi apa? Jawapan saya memang sama, saya nak jadi cikgu. Ya, sebab mungkin banyak terinspirasi dengan mak saya. Mungkin sejak kecil saya sudah biasa melihat kehidupan seorang guru melalui ibu saya sendiri. Tetapi untuk perjalanan sampai ke tahap ini sebenarnya tidak mudah yang saya bayangkan. Selepas SPM, saya pernah memohon untuk masuk ke IPG tetapi saya tidak mendapat rezeki sebanyak 2 kali. Pada masa itu mungkin memang belum sampai masanya untuk saya berada di sini. Jadi saya menyambung pengajian saya di Universiti Kuala Lumpur. Walaupun jalan saya sudah berubah, saya tidak pernah menganggap impian untuk menjadi seorang guru itu sudah berakhir. Saya tetap mencuba dan akhirnya saya memohon untuk kali yang terakhir pada umur 20 tahun. Dan Alhamdulillah, saya mendapat rezeki untuk menyambung perjalanan saya sebagai seorang bakal pendidik. Dan mungkin ada yang bertanya, adakah saya menjadi guru ini kerana terpaksa? Dan jawapannya tidak. Tiada paksaan daripada mana-mana pihak.
Malah saya rasa mengajar itu memang jiwa saya. Saya percaya kalau sesuatu itu memang telah ditakdirkan untuk kita, jalannya mungkin tidak sentiasa mudah. Kadang-kadang kita perlu jalan dulu yang perjalanan yang panjang. Kadang-kadang kita perlu tunggu lebih lama sedikit daripada orang lain. Tapi saya percaya kalau Tuhan sudah tetapkan kita untuk menjadi seorang bakal pendidik, maka akan terjadi juga. Cuma cepat atau lambat sahaja. Dan saya berharap suatu hari nanti saya bukan sahaja menjadi seorang yang bergelar seorang guru, tetapi menjadi seorang guru yang benar-benar memberi makna kepada anak didiknya. Jadi saya Nur Amalina binti Khairul Anwar, dan inilah sedikit cerita tentang diri saya. Terima kasih kerana sudi mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.